Okey? Baik. So dalam Al-Quran menyatakan pengajaran, pengetahuan dan pemahaman adalah untuk mereka yang bertanya. So nak tak nak, kalau kita tak tanya, kita akan ketinggalan. Okay? Kita akan ketinggalan ke belakang berbanding orang lain yang bertanya. Okay, so pastikan kita ni jadi orang yang bertanya dulu, supaya kita tak tertinggalan dekat belakang. Baik. Okay, so macam mana nak bertanya? And kenapa kena tanya? Okay. So cara nak bertanya, first kita kena keluarkan soalan yang sesuai. Okay, dalam lagu Bangau tadi, soalan apa yang paling banyak tadi? Kenapa? Sebab kita nak tahu apa yang berlaku di sebalik tu. Okay? Kenapa bangau ni kurus? Okay? Kenapa katak ni panggil hujan? Kita nak tahu apa yang berlaku di sebalik tu. Okey, dengan keluarkan soalan sesuai, kita dapat tingkatkan pemahaman kita. Kita faham apa yang berlaku, sebab apa benda tu berlaku, kita faham. Dan bila pemahaman kita dah ditingkat, dah meningkat, kita akan jadi mudah untuk ingat fakta tu, ingat maklumat tu. Okey? Baik. So kita akan berlatih